Dua aktivis Malaysia, Adel Ariana dan Haikal Abdullah yang menyertai misi Global Sumut Fortila GSF dihantar ke sebuah hospital di Istanbul untuk menerima rawatan lanjut hari ini. Perkara itu dimaklumkan Peguam Pusat Penyelidikan dan Advokasi Hak Asasi Manusia, Fahmi Abdul Moen, ketika dihubungi Buletin TV3 malam ini. Beliau mendidahkan Adel dan Haikal antara aktivis yang diperlakukan dengan kekerasan oleh rejim Zionis ketika ditahan. Adel memaklumkan beliau mengalami tekanan darah rendah selepas insiden pemintasan. Ketika ditahan, rambutnya ditarik dan beliau turut ditumbuk di bahagian muka. Mungkin disebabkan itu keadaannya agak lemah dengan tekanan darah rendah. Haikal pula mendakwa beliau dipijak oleh tentera rejim Zionis di bahagian tangan sehingga menjejaskan beberapa jarinya. Beliau kini memerlukan rawatan lanjut. Selain Adel dan Haikal, Fahmi turut menyatakan beberapa lagi aktivis Malaysia turut diperlakukan sedemikian, termasuk Pior Rahmat, Heliza dan Hazwani Helmi. Bagaimanapun katanya, aktivis lain berada dalam keadaan sihat selepas menjalani pemeriksaan kesihatan sebaik tiba di Turki semalam. Fahmi menegaskan, sentera akan mengambil keterangan semua aktivis Malaysia sebaik mereka pulang ke tanah air berhubung kekejaman rejim Zionis terhadap mereka. Keterangan itu termasuk pengalaman mereka di atas kapal ketika ditahan sehinggalah dikeluarkan daripada penjara Ketsiut. Kronologi berkaitan penyiksaan atau layanan tidak berperi kemanusiaan akan didokumentasikan. Jika bukti mencukupi, kami bercadang memfailkan aduan kepada Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNRC bagi memberi tekanan kepada Israel. Sekiranya tekanan antarabangsa berjaya diwujudkan, tindakan lanjut termasuk siasatan dan pendakwaan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC boleh diambil. Thank you for watching.